Pentingnya adalah jangan menyusahkan kerja rakyat. Duit tu bukan bapak kamu punya. Duit tu bukan parti punya. Duit itu adalah untuk salurkan kepada rakyat. Duit itu bukan bapak kamu punya. Itulah kenyataan pedas yang dikeluarkan YB Lee Chian Chung apabila ahli Parlimen Petaling Jaya ini melepaskan geram terhadap kerajaan Madani yang mengikat peruntukan beberapa ahli Parlimen PKR yang dikatakan pro-Rafizi Ramli sekaligus menjadi mangsa kepada perbezaan politik. Melalui potongan video yang dikongsikan di akaun TikTok oleh voters itu, YB Lee Chian Chung turut mengingatkan kerajaan Madani kepada janji dan manifesto Pakatan Harapan di mana peruntukan sama rata perlu diberikan kepada semua ahli parlimen, termasuklah ahli parlimen pembangkang untuk disalurkan kepada rakyat. Kami jelaskan apa yang sedang berlaku dalam DKR, beberapa ahli parlimen dakwa tak dapat peruntukan. Peruntukan ada. Peruntukan tak semestinya kepada ahli parlimen. Sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Tapi pentingnya adalah jangan menyusahkan kerja rakyat. Duit tu bukan bapak kamu punya. Duit tu bukan parti punya. Duit itu adalah untuk salurkan kepada rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih. Dalam manifesto Pakatan Harapan disebut bulat-bulat bahawa peruntukan yang saksama harus diberikan kepada ahli-ahli parlimen dan bukan hanya untuk ahli-ahli parlimen kerajaan. Untuk ahli-ahli parlimen pembangkang pun harus diberikan secara adil dan saksama. Ini adalah janji dan manifesto yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Harus saya memperingatkan mereka bahawa ini adalah janji. Kalau janji ini tidak ditunaikan, artinya mungkir janji, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat duka cita bila kita nampak peruntukan disenjatakan dan dijadikan satu alat untuk menghukum mereka siapa yang lantang dan juga memberi ganjaran kepada kononnya penyelaras. Siapa penyelaras, tuan-tuan dan puan-puan, untuk Subang? Kalau tanya Wong Chen, walaupun bukan ahli parlimen dah, kita tanya, siapa penyelaras untuk Subang? Tak ada orang tahu. Rakyat dalam butaan. Dia tak tahu nak cari siapa untuk minta bantuan. Kalau nak tanya untuk Petaling Jaya, saya cuba tweet lah. Sebab saya lebih nakal lah kan. Jadi saya tweet, dia kata, ini mungkin kepada ketua bahagian parti. Duit ni dah jadi duit parti, tuan-tuan puan-puan. Ada pihak yang secara sembunyi-sembunyi, duit ni untuk rakyat sekarang telah pun dimiliki oleh orang parti. Ini adalah satu cara untuk memindahkan dana itu daripada orang awam kepada orang parti. Dan untuk saya, memang ini adalah perkara yang tidak adil dan harus juga diberi teguran. Subscribe with notifications on.